أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saya terbeli dalam gelas tak tahan, tak berani ya. Tapi beli harga RM70, hak 70 tak tahu. Tak nak kata. Assalamualaikum geng. Ui, laju masuk. Bagus ya akaun ni. Akaun ni bagus. Baru boleh live ni. Seminggu tak dapat live. Tak boleh live. Baru boleh petang tadi kot. Tapi ni baru buat live lah. Petang ni tak buat live. Ni baru buat live. Tapi bagus ya. Mana kata di tag dia padu lah. Kopi 2-3 hari lepas. Dah tak ada kan. Dah kopi tak ada. Kopi 2-3 hari lepas berguna. Boleh panas. Kita okey lah. Assalamualaikum. Bapak semua. Siap. Salam Ramadan. Salam Lailatul Qadar. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi amalan kebaikan kita. Bulan Ramadan ni, terima kasih hadir. Thank you Fatimah Ibrahim. Boys. Keluarga Man. Kak Noh. Pak Su. Alhamdulillah. Itulah cara-caranya. Sorry ya. Hazamir Helmi Zosmera Asa ulangi helagao हमको हमी से जोड़ा लो Terima kasih Nazifah Najwa, thank you. Belanja like, tap screen, thank you. तुझे देखा तो है जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जागे हम panas sikit जागे हम तुझे देखा तो है जाना सनम Li Maha Bangau.com Bangau Sahur pakcik. Lagi tengok macam mana. Tak asal aku makan. Aku masak telur 2 biji dengan mami. Ikut tak lapar pun. Saja. Boleh tahan ke? Biasa buat. Biasa tahan. Tapi kita telur tahan dengan telur. Telur tu yang tahan. Tapi sebenarnya ada lagi nasi. 2 bungkus. Stok. Tak payah beli lah. Dah. Air kampung sebungkus. 2 bungkus sahur. Boleh tak? Makan kurma Pak Yu? Makan tak? Kurma makan. Ya Allah, ya Rasulullah. Uish,
Sumpah lah. Macam mana tu tak dapat ni? Kan? Makan kurma. Riz, thank you Riz. Ui, terima kasih weh. Hampa punch card. Ui, hampa. Thank you lah Fendi. Terima kasih punch card. Punch card siut. Yalah daripada apa bagi bunga kan. So kalau macam ni, kalau hampa nak bagi apa benda lah, hampa bagi tu tu. Nilai dia sama, tapi dia punya efek dia berbeza. Akaun hampa pun boleh nak ranking. Hampa bagi yang love orange, hak atas ni, love orange. Yalah daripada ni kan. Yang suka bagi gift tu kadang-kadang dia tak tahu. Tapi kalau banyak Assalamualaikum salam Arjuna 70. Kata you all banyak coin, no problem lah, tak kisah. I okay je. Cuma nak beritahu tu lah. Tapi akaun ni saya dah seminggu tak hilang. Salam Pak Yu, jalan terus ya. Pak Yu jalan ya. Pak Yu jalan. Saya jalan cakap saya. Ui, terima kasih. Thank you punch card. Saya jalan cakap saya. Tak boleh kira dengan Pak Yu geng. Pak Yu ni jalan cara Pak Yu. Saya nak buat ni, saya buat bila benda tu perlu buat. Bila tak ada alasan saya kena buat. Bila saya dah tak ada alasan saya kena buat. Allahu Akbar. Ikut-ikut tu tak nak buat. Bila dah tak ada alasan. Allahumma salli ala Muhammad. Faham tak ada alasan? Kalau hampa nak tahu saya dah hentam-hentam tu, mantap terus. Terus beri manfaat Pak Yu, insya-Allah. Sahabatku Riz, terima kasih Riz, support. Saya pun sebenarnya, yalah kita ni sebelum ni kita tak kenal kan. Saya pula orang yang tak suka bergosip. Dan duduk dalam medsos ni kita kena hati-hati. Sebab mudah melakukan dosa. Siapa yang setuju, komen setuju dan berusaha untuk tidak berbuat dosa di dalam medsos. Minum kat susu. Minum juga. Lama-lama sekali. Saya mengelak dia minum susu ni. Dulu boleh kata kerak. Awal sahur. Tak sahur ni. Tapi tak tentu. Itulah. Kita jaga sesama. Yes. Saya tak risau tentang orang buat kat saya. Saya risau saya buat kat orang. Medsos ni kita jaga. Kita risau kita buat orang. Cukup mudah tergelincir. Manusia pula panggil macam-macam dalam ni. Suara saya dengar je lah. Saya tak letak stand, letak lagu tu lah telefon ni. Takut ditutup mic. Pak Yu apa khabar? Baik. Orang buat gerida, kita tak kena jawab esok. Hak kita buat kat orang, kita kena jawab. Ngeri babe. Allahu Akbar. Buat apa? Ala komando kot. Tak macam kita mengumpat orang, kata ke orang, kita aibkan orang, kita buat sesuatu yang tak baik kepada orang lah. Benda tu lah kita takut. Kalau anda kata orang buat kat kita, kita tak risau. Kita risau kita buat kat orang. Nampak tak? Medsos ni. Sebab tu saya kata boleh-boleh saya tak nak buat. Tapi bila saya tak ada alasan baru saya buat. Saya mengelak. Bagi salam. Bang Dam. Kan? Siapa yang faham komen faham maksud saya tadi. Susu balun. Ni ayat asam boy. Aku buat asam boy buat panas. Sedap weh.
Hmm. Dah jadi karakter ni kena hati-hati, tumpang sahabat tolong. Peringat betul, yang penting bermanfaat tu semua. Yes, faham. Alhamdulillah, terima kasih sahabat, faham. Ha. Sebab tu saya tak mau cakap kosong-kosong kalau tengok kan. Kadang-kadang member-member politik nak DM apa masuk fikir dengan saya pun saya tak mau. Tak. Depa punya matlamat benda lain, saya matlamat lain. Depa matlamat parti. Okey, saya matlamat Islam. Matlamat rakyat, matlamat saya agama. Tak sama. Hampa duk parti mana? Islam. Tak ada masalah. Jaga agama apa okey. Yang setuju komen setuju. Mantap, terbaik Pak Yus. Macam mereka dapat kita ni bagi kredit. Nampak tak? Oh, Pak Yus boleh bagi kredit kat kita. Kan? Sedangkan saya bukan buat untuk parti pun. Saya bukan buat untuk dia. Saya buat untuk agama saya. Saya buat untuk negara saya. Saya buat untuk bangsa saya. Saya buat untuk rakyat Malaysia. Itu yang saya buat beritahu. Cumanya, dia melibatkan parti lah. Kan? Pak Yu fikir seluruh umat, seluruh alam mantap insyaAllah. Sebab tu terpaksa buat. Boleh-boleh mengelak lah, tak boleh tahan lah. Tak boleh tahan, tak boleh mengelak, tak tahu nak jawab apa depan Allah esok. So saya on. Kan? Saya on tu sebab nak jawab apa? Nak harap ustaz buat, ustaz tak buat. Nak harap imam buat, imam tak buat. Nak harap tok guru tak buat. Kan? Nak harap menor tak buat. Nak harap fikir tak buat. Amanah tak buat. Padahal itu lawan dia. Kita semua umat Rasulullah betul. Selit tak apa Pak Yu bagi sedang. Tak selit, saya bubuh tu Saya mana ada selit. Pum bagi tu Bagi pam gun tu Pam. Kena tak angkit tu. Kena. Buat je Pak Yu. Saya mana ada minta tembak. Pam gun tu pum. Kena planting. Kan? Tak kira lah dia jenama apa. Pancung tu. Hilang karakter tu. Bunuh karakter tu. Tu saya punya ni. Sebab apa? Kita tak mau main lama. Tak mau main lama-lama. Kita nak pukul. Buat. Bam. Habis. Selesai tu. Start Mike Tyson ni. 43 saat. Tum. Saya mereka Pak Yus. Tak, saya buat bukan. Saya buat pun untuk mereka juga. Saya buat tu untuk mereka. Kalau saya tak tolong mereka, siapa nak tolong? Saya mana hentam mereka? Saya tak hentam. Saya hentam orang yang menipu mereka. Tu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Betul tu. Dah mereka faham macam lain. Kalau mereka faham macam lain lah. Kalau mereka tak nak dibantu, ada juga orang yang tak nak dibantu. Dah kami tak mau dibantu Pak Yus. Kami tahu kami ni kena tipu. Tapi kami rela. Kami rela ditipu. Jangan beritahu kat kami. Ada juga macam tu. Kami sanggup. Ada. Betul tu. Ada orang yang sanggup ditipu ada. Sebab apa? Ego. Hentam je bro. Hentam Alah, esok dia pun malu. Kalau betul, dia pun tu betul. Dia pun tak pakai account fake. Mesti dia akan... kau tak bangga? Kalau hang betul-betul, contoh hang dalam PAS Kalau hang betul-betul lah pejuang Islam. Hang tak rasa you are fighter. Perjuangkan agama. Pasal apa pakai account fake? Nampak tak? Sebab dia tahu dia salah. Dia tahu keturunan dia tengok esok. Esok keturunan aku tengok ni. Aku jadi baru PAS. Jadi dia pakai account fake. Macam saya, anak cucu saya esok tengok, wow, Tok Nek aku, Tok Wan aku, padu. Kan? Macam tu. Boleh lawan ulama su. Dahsyat. Weh, Tok Wan lawan ulama su je. Hang ingat apa? Tok Wan aku Pak Yus tau. Esok cucu aku esok. Penin. Esok cucu kata, mana kasut aku? Tahu ni. Esok cucu kata,
Ini Tok Wan aku. Satu Malaysia. Rembat. Tak goyang punya. Ustaz Zairul berkena. Pening itu lah. Tak nak stand ni. Pak Yus nak elak rakyat Malaysia disesatkan oleh pemimpin ulama PAS. Yes. Betul. Hak tu yang sebenarnya kita tak mau. Kalau mereka sesat esok, mereka tuntut kat kita, mampu nak menjawab. Alhamdulillah. Aku tak buat balik lah stand. Bila anak besar ni dia pandai guna, ni masalah tak? Oh, terima kasih Tok Abah FLX. Aku biasa ada baju ni kawan aku bagi FLX. Tak saat aku tengok live aku lama pakai baju tu. Kan, tapi aku tak buat lah benda tu. Kan, Tok Abah. Macam mana Allahu Akbar. Terima kasih gang. Tap like. Thank you. 3,700. Oh. Seminggu akaun ni tak boleh. Hari tu kau hentam UMNO itu pakai akaun ni. Aku kan hentam UMNO. Kau hentam orang UMNO. Macam PAS. Aku tak hentam orang PAS. Aku hentam parti PAS. Aku hentam pemimpin PAS dekat UMNO. Aku tak hentam pemimpin UMNO. Aku tak hentam parti UMNO. Aku hentam orang UMNO. Oh, terbalik tu. Pasal apa So pasal? Kalau UMNO aku hentam orang dia. Kelepok aku bagi. Kan? Kalau PAS aku tak hentam orang PAS. Aku hentam parti dia. Dia jadi lagu tu pula dah. Saya sokong usaha. Mungkar kan? Nahi mungkar kan? Pak Yus, terima kasih. Abang Dam daripada mana Abang Dam? Hampa komen sikit hampa daripada mana? Tu bunyi meriam. Langkawi. Tak tahulah nak malah nak ni orang UMNO ni pi. Depa nak bangkit, depa tak mau ikut suara depa, parti depa. Kan? Tapi mau aku tutuh lah. Lembek sangat. Dah lah hak ada. Apa nama pi undi orang lain. Ahli UMNO, penyokong UMNO, orang-orang UMNO pi sokong menangkan orang lain. Hak yang tak pernah bagi jasa. Konon-konon nak ajak lah. Konon-konon dia bijak lah. Konon-konon dia tak suk lah kepala ban. Pelik-pelik rakyat kita tak? Terbalik kuang habis. Jenuh. Sial orang tua-tua lama-lama dulu. Ada lagi orang tua-tua lama-lama UMNO? Ada lagi? Saya pun umur saya 48. Geng 50 lah. Orang tua lama kalau umur 70 peringkat abang. Tak ada dah. Fitri kata sembang. Fitri saya tengok Fitri. Pakai gambar anak. Ada tapi tak ramai. Tapi kenapa nak kena harap orang tua-tua? Adakah semangat Melayu, semangat UMNO tu tidak meresap di dalam orang-orang muda, anak-anak mereka? Apa yang mereka buat selama ni? Apa yang mereka buat? Sampai semua anak-anak mereka berusaha untuk bunuh parti UMNO. Yang nak bunuh parti UMNO ni bukan orang lain. Orang UMNO agak. Orang UMNO yang tak tahu halah.
Tak tahu. Dia tak tahu halau. Jadi ke mana tu? Siap benci dekat presiden. Padahal presiden buat benda betul tak? Thank you follow. Jadi tak ketawa halau. Cuba hampa tengok dalam TikTok ke mana-mana room ke apa kan. Kau buku ke apa ke. Mana ada apa? Mana ada room nak berhujah ke apa. Kebanyakannya daripada pokok-pokok bersatu. Pokok-pokok yang berpaling tak dah dengan UMNO. Mereka ni lah. Duk jadi balai cipah. Pah tak berani. Pah tak ada hujah. Assalamualaikum Abang Ramli. Allahu Akbar. InsyaAllah lah. Semoga dipermudahkan urusan dimudahkan rezeki. Hak ada pula dalam UMNO duk ada. Belagak. Hak kenat cara kenat. Hak duk ada belagak. Nak bolok dia seorang. Tak apa hampa keluar lah. Bagi akulah jadi orang UMNO. Lagu tu. Ingat UMNO ni boleh tegak dengan seorang. Macam pelik lah. Tapi apa-apa kita serah kat Allah lah. Kita serah kat Allah. Kita buat bahagian kita. Jangan biarkan mana-mana anasir mempergunakan agama, memburukkan nama agama. Contoh dia katalah, okey Syekh Assalamualaikum. Contoh dia. Apabila PAS mengiktiraf, bersetuju, takbir, mendiamkan diri, Dik mimpi bala. Okey. Dik bala, okey. Bala mimpi Nabi, mereka yang ada yang iktiraf satu. Yang kedua, di kalangan mereka ni penjenayah agama ni sudahlah diiktiraf bala tu mimpi Nabi, hina Nabi tu. Lepas tu maksudnya dia scam agama kita. Bala tu scam agama kita. Tak mula kita scam agama kita. Orang PAS scam agama Islam. Lepas tu izinkan orang kafir scamkan agama Islam. Nampak tak? Dia scam. Lepas tu dia iktiraf. Baik. Lepas tu agamawan pula berdiam diri. Okey, 3. Orang-orang PAS pula sengak. Orang PAS pula jahil, takbir apa semua. Ada yang sengak, ada yang takbir. So, mereka ni semua ni adalah penjenayah agama yang memburukkan Islam. Adakah benda tu melarat kepada kita? Yes. Boleh melarat pada kita jika kita diam. Contoh dia kan. Kalau saya diam, maknanya saya tak bela agama saya. Saya tak bela agama saya. Saya tak bela Rasulullah. Kan? Bukan sekadar orang PAS saja yang melakukan jenayah dalam agama. Malah mereka mengizinkan orang kafir melakukan jenayah dalam agama Islam. Na'udzubillah. Jadi untuk mempertahankan, mensucikan agama, saya kena bersuarakan. Maknanya kita tak redha. Kami tak redha. Kami tak redha. Apa yang dilakukan, apa yang dipersetujukan, apa yang dilakukan. Maksudnya apa yang dilakukan oleh pihak kamu, wahai PAS. Keseluruhan. Ya betul, ramai tak sedar Pak Yus. Mesti takkan tak sah apa-apa. Apabila kononnya mereka ni dikatakan parti Islam, membiarkan orang kafir memperkotak-katikkan agama kita. Era mereka tu dinaungi oleh pok-pok setan tu Pak Yus. Sebab tu saya bagi tahu benda tu. Sebab tu saya cakap benda tu. Sebab tu saya lakukan apa yang saya buat. Sebab tu saya sound direct ya Ustaz Zaidul lagu tu. Sepatutnya dialah orang yang kononnya duk bagi tahu hukum-hukum. Awak dia tak beritahu apa hukum. Bila membiarkan orang kafir, kononnya mimpi jumpa Nabi.
Okey. Right. Siapa faham apa yang saya sampaikan? Teruskan Pak Yus, terima kasih insya-Allah. Itulah dia. Nama pun betul aku cakap. Nama pun tak boleh letak, apa tak boleh letak. Sebab apa? Dia tahu perjuangan dia perjuangan palsu. Dia takut tok nenek dia, apa nama, keturunan dia, cucu-cucu dia tengok tu dia tok wan aku. Jadi posak agama. Tu yang dia ni. Kalau tak pusing, pakailah akaun sendiri buat macam saya. Saya pusing, saya tanggungjawab. Awak tak faham aku, kalau hang tak faham, hang pakai akaun sendiri. Sebab hang faham, hang pakai akaun fake. Salam Pak Yung, salam Haris. Hang faham lah hang pakai akaun fake sebab hang tahu hang salah. Dia orang nak popular bagi ramai, tak suka dengan mengikut. Itu betul, macam filem ajaran sesat dalam yang hak tu buat tu, Faizal Hussein berlakon tu. Real tu, bersebenarnya real. Siapa dia? Imam Fatimah pengarah dia. Teruskan berjalan. Memang patut pun buat filem-filem macam tu. Memang jadi teruk. Wanita-wanita jadi haban mereka lagu tu je. Baik kat orang tua-tua kahwin gitu ya. Syekh sana, syekh sini. Dia bukan tunggu mati. Kalau kira mati, tak biasa sembang pasal dunia. Samsuri, dia kata nanti mati baru tahu. Mana boleh nanti mati baru tahu? Hak tu kalau hujah nama dia. Kalau kata mati baru tahu, itu dah terang kata kalau hujah. Dah mengaku kalau hujah. Siapa yang setuju? Ini nama dia, maknanya dia dah kalah hujah. Dia mengaku dia kalah hujah. Sebab kat dunia pun dia tak boleh jawab. Sebab ini bukan kezaliman. Bukan kita larang mereka berhujah. Nampak? Ustazah Asma kata boykot MACD. Semalam dia duduk majlis MACD. Tak maulah tu aku nak ulat tu. Kan? Aku boykot MACD bukan dia baru. Kan? Aku boykot lama dah. Tapi bukanlah boykot sebab macam apa. Aku boykot sebab kesihatan. Kan? Hang yang kata aku terpaling Islam. Yang takut pakai akaun sendiri saya apa? Senamanlah sikit. Biar muncik dah turun banyak dah ni. Turun banyak dah. Dah kurang 20 kilo. Alhamdulillah. Itulah usaha yang boleh saya buat. InsyaAllah lah. Doa lah. Nanti turun lagi. Kan? Nampak tak? Jadi itulah dia. Loh. Mu orang mana? Aku orang Langgang. Aku Langgang. Aku orang Langgang. Alah, tukar cerita pula. Orang cerita pasal benda lain, cerita semput lah, cerita apalah. Apa dia? Cemburu, apa nama, boleh nak puaskan apa dia? Cemburu lah nak apa ni? Kuih siput pun tak ada. Tapi nak cakap bab wanita. La ilaha illallah. Tukar cerita. Tak beranilah cerita pasal Tok Guru, Ustaz mereka, ulama' mereka. Tak beranilah. Tukar cerita kuih siput pula dah. Aku hak bomo ni pun relax. Hang cemburu ke weh nusi bini dua? Aku tak cemburu. Carry on aku tak marah orang bini dua, bini tiga. Tak ada. Tak nak marah siapa. Cumanya aku nak bagi tahu masyarakat ni bias. Bias. Hang tengok artis tu nak kahwin dua. Hak yang duk ada di tengah viral. Bising. Sibuk nak mengadili rumah tangga dia. Orang metang ustaz-ustaz pun semua kahwin dua. Hampa diam ya. Apa siapa? Awak poligami ni hanya untuk pok-pok ustaz saja ke? Mulia sangat kau kotel apa? Nak abang tu. Siapa yang bersetuju dengan apa yang saya bagi tahu?
Aku bukan marah hak yang tu, aku marah masyarakat. Poligami ni, kalau ustaz ni dia berkata apa? Kalau agamawan ustaz dia berkata, tu dia level lain kepala otak. Apa level lain? Apa hukum tu untuk level mereka saja ke? Aku kata masyarakat. Tak payah tukar cerita, duk bincang hal. Bapak setan kau tu betul tuan. Apa memang betul Ira? Kena faham. Kita sampai kan ni nak bagi tahu masyarakat ni, tengok abang Tesla kahwin dua. Seluruh Malaysia menghukum dia. Cumi-cumi. Seluruh Malaysia menghukum dia. Betul cumi. Tapi bila ustaz-ustaz kahwin, konon-konon dia semua, tak ada siapa bising. Aku bab tu aku. Betul? Ni katalah aku kahwin seorang lagi. Habis seluruh Malaysia. Marah sebab aku bukan ustaz. Kepala otak hampa poligami ni untuk ustaz saja ke? Aku nak beritahu yang tu. Nak ajak sikit masyarakat ni. Hampa menghakimi dia pasal apa? Tu hal rumah tangga dia. Bini dia nak bermadu ke, tak nak bermadu ke? Dia nak kahwin 2, 3 ke? Jodoh dia. Hampa kata, waktu sakit bini ni jaga, sibuk je nak menghakimi. Esok kami nak menikah satu lagi, apa jangan bising. Dah aku buka jalan kat kita semua. Hampa setuju tak? Ni buka jalan. Mana ada orang nak main cerita macam ni? Betul brother Dengkilah tu, seorang pun tak boleh nak buat. Nak buat apa? Seorang tak boleh buat apa? Seorang tak boleh buat apa? Kan? Bukan aku yang sibuk pasal orang. Aku kata hampa yang sibuk pasal orang. Pasal apa dia nak menikah 2 ke 3 ke, tu hal ehwal rumah tangga dia. Baby kat dia lah. Aku delete lah apa nama Wan ni no. Kita block dia boleh tak? Boleh tak geng? Kita block Wan ni. Kita block dia, buat apa bagi dia dalam ni, betul tak? Dia pun pakai config bukan style pun. Saya silap bini pun tak ada. Block je. Okey, saya block. Dia kata koyak apa? Dia tengok kita block pada bukan Iwan. Ye. Lu habis. Terima kasih. Kawan sedap je. Saja aku bagi dia steam dulu. Bagi dia steam sat. Lepas tu kita block. Lepas tu block. Komen block. Block. Lepas tu dia tu koyak. Tak ada. Tak boleh masuk. Tak pergi pakai akaun lain. Confirm daftar akaun lain. Sono. Seorang lagi. Belum. Okey, kita sambung cerita tak saat ni pasal poligami tadi kan. Betul tak? Apa kena sokong aku? Sebab apa? Aku buka jalan. Pasal apa? Sebab rakyat Malaysia ni bias. Takkanlah kita nak menikah lebih kena jadi ustaz dulu. Awak bomoh tak boleh menikah lebih. Tak boleh buat pahala lebih. Kami pun ada rasa cinta. Betul tak? Okey. Belum. Okey. Kalau simpan pun tak guna. Nak buat apa? Kan? Betul tak? Ada pula aku nak adakah hampa kalau bini hampa, andai kata hampa nak menikah lebih, bini hampa petikai, abang ni apa semua apa, pasal petang abang nak menikah lebih, hang bunyi macam rakyat Malaysia. Kalau ustaz menikah lebih, hampa boleh tak bunyi pasal apa? Awak poligami ni untuk ustaz saja.
Depa tu level lain. Hang level macam mana? Nak tunggu aku jadi ustaz dulu. Baru hang nak bagi aku menikah lebih. Contoh. Nampak tak? Ni aku bagi hampa skrip siap-siap. Hak mana nak menikah lebih tu. Kan? Kalau orang bunyi, orang kata kat hampa buatlah macam ni. Ustaz Pak Yu tak panggil saya bomo. Saya Pak Yu bomo. Saya bomo. Kena jadi lebay pas dulu. Betul. Tu yang ramai. Aku faham lah. Kan? Jadi hampa jangan kecoh sangat. Ni rakyat Malaysia. Jangan duk kecoh sangat. Kawan tu nak menikah berapa orang, berikut dia lah. Jodoh dia, rumah tangga dia. Bismillah. Assalamualaikum semua sahabat. Waalaikumsalam. Dijah. Awak ingat kami ni, hak yang bukan ustaz ni, kami yang bukan ustaz ni lebih banyak cinta untuk diberi tau. Sweet. Ustaz mana ada love macam kita. Romantik macam kita. Kalau nak banding, kita lebih layak. Sebab kita ni ada banyak rasa cinta. Pula dah di sini dia. Kan setiap kali kita tengok viral, orang nak kahwin lebih ni, tang ustaz, depa diam. Bila mai tang abang Tesla kahwin lebih, depa kecam. Ni ada pula artis nak kahwin lebih, depa kata macam-macam. Tu kacau rumah tangga orang buat apa? Maybe kat dia lah. Tu perasaan dia, rasa dia. Soal dia dengan bini dia, tak payahlah hampa nak menghakimi. Duk batu api, duk bakar-bakar bini dia buat apa? Cuba bagi kata-kata yang indah-indah. Ni dah. Hari tu masa sakit, bini inilah jaga. Dah sihat, tambah seorang lagi. Tak baik cakap macam tu. Tak adil lah. Ujian tu, semua ujian saya. Ni duk macam ni pun ujian. Telefon ujian. Semua ujian. Biasa. Jadi kita tak mau ajak netizen, rakyat ni, orang-orang Malaysia ni jenis kepo. Sibuk hal rumah tangga orang. Betul tak? Betul tak? Sibuk hal rumah tangga orang. Cumi tak? Biarlah dia. Mestilah sebab kenapa dia nak kahwin satu lagi. Boleh jadi dia nak membela seorang lagi wanita. Sebab dia mampu. Lelaki ni adalah pembela. Apa kena faham? Bukan aku dengki mereka tu kahwin, ustaz kahwin lebih tak. Hampa kalau ustaz kahwin lebih, tak kata apa. Tak apa, dia layak. Saya bini saya kata lagu tu, ustaz tak apa, dia layak. Kena kata lagu tu kat aku. Depan-depan aku. Aku bunyi terus. Apa hal pula? Kau nak cakap pasal layak? Kita lagi layak. Betul, kita lelaki. Aku memang menyinta wanita, tapi ku bukan buaya. Aku boleh nyanyi lagu tu. Lama dah lagu tu. Setuju Pak Yus? Aku memang menyinta wanita. Astaghfirullahalazim. Jangan nak main-main benda-benda lagu ni. Kalau ikut-ikut antara bela kereta dengan bela bini, hak mana maintenance lebih rendah, aku nak tanya apa? Maintenance lebih rendah dan bermanfaat. Bini. Kereta rotek dia saja berapa? Berapa ribu setahun? Nak minang dia saja berapa? Nak jadi hak milik berapa? Bini tak mahal mana? Betul tak Jumi? Kan? Belum bang. Orang nak sembang, orang cerita hal rumah tangga orang, sibuk. Betul tak? Pergi mampus lah tak surat ni. Kurang-kurang dia boleh juga duduklah jaga anak-anak kecil kita sebelah sini. Kereta tak boleh jaga anak kecil.
Kurang-kurang boleh menyusu. Menyusu anak madu. Boleh. Anak bila ramai, bila reta tak boleh beranak. Tambah bini-bini boleh beranak. Anak-anak boleh jadi pembela kita esok. Macam mana? Nak ikutkan lah. Tak apalah, kita bagilah reta seorang sebiji. Daripada 3 biji reta bagi kat seorang bini, bagi seorang 1 reta. Nak lebih kita bagi seorang 2. Apa masalah? Bukan orang lain, bini kita je. Kuat ni nak pergi bekal, nak ni pergi jalan. Tambah bini, tambah lebam lah. Dia lain ni, bandam. Hak tambah lebam tu hak sengket, bandam. Hak yang tak sengket ni tak macam tu. Hak lebam tu hak sengket. Duk pakai duit bini. Kita bukan pakai duit bini. Cumi sihat. Akak nak gerak. Okey, gerak lu baik. Dijah, Puan Dijah, terima kasih. Kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Puan Dijah, terima kasih. Subhanallah. Itulah dia. Tak ada apa, buat elok-elok. Carilah rumah sebiji sewa. Kan? Kau tak mau duduk sekali, ambil rumah sebelah tu, duduk sebelah. Senang, dekat sikit, pergi sebelah. Assalamualaikum. Abang balik. Abang main tu jenguk abang belah ni. Hai. Ni gilak mana? Gilak sini. Rumah berlambak kat Selangor. Tu sebelah. Sewa rumah sebelah. Boleh je. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami. Sebenarnya wanita ni bila bersaing, dia akan jadi yang terbaik. Nombor 1 ni kalau kata ada saingan, dia akan jadi sangat terbaik. Sebab apa? Ada saingan. Sebab tu kena ada saingan. Hak nombor 2 dah tentulah. Dia memang datang dengan saingan. Hak nombor 1 tak biasa bersaing. Dia akan jadi yang terbaik. Dia jadi yang paling tak minta duit. Dia akan paling tak minta shopping. Dia akan paling berjimat. Dia akan paling bermakeup. Dia akan paling bersiap. Jadi sebenarnya benda ni bagus. Baik kak. Alright. Dia akan jadi isteri yang baik. Sebab apa? Ada saingan. Siapa kata poligami tak bagus? Mana-mana yang berpoligami, semua bini mereka up to date. Betul ke betul? Bukan tak berani Pak Yu, segan je. Memanglah segan tu segan, kita faham Azlan. Tapi nak habaknya, bagus poligami ni adalah up to date. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia akan jadi isteri yang terbaik. Setiap isteri akan berusaha menjadi isteri yang terbaik untuk menarik perhatian suami. Dah aku tahu lah, aku pernah tengok depan mata semua ni. Aku tengok dah, tak biasa pakai make, tak biasa pakai gincu lepas ada madu. Ya. Waalaikumsalam Iwan. Dulu tak ada madu, gincu tak pakai. Ada madu, hang tengok siap. Positif tak? Positif. Cumi mengelak. Positif. Subhanallah. Saya bukan marah orang poligami. Dia pun kata saya dengki. Tak dengki lah. Cuma nak didik masyarakat jangan menghukum. Sibuk nak hukum orang tu nak nikah 2, orang ni nak nikah 2.
Orang ustaz nikah 2 orang tak kata apa pula. Pada ustaz tu dia minta derma tak berhenti. Mampu apa dia minta derma tak berhenti. Ha. Kan? Dia leveling mana boleh kira aku tu. Gelak Azlan. Tak kalau cakap pasal mampu. Mampu ke bala-bala apa. Dia minta derma tak berhenti. Kalau mampu tak payah minta derma. Bini pun bukan seorang, 2-3 orang. Hai. Jadi bukan nak dengki dia minta derma tu tak. Tapi nak habak kat bini-bini yang ada ni. Kalau nak ikut layak ni. Level yang layak ni orang macam kita. Pecinta wanita. Dia bukan pasal harta, dia pasal kasih sayang. Kita ada kasih sayang. Ada cinta untuk dibahagi. Untuk membahagiakan yang di sini dan yang di sana. Ceng. Aku memang menyinta wanita, tapi ku bukan buaya. Hampa ni alang-alang 8,200 bagi cukup 10,000 Ustaz. Lambat nak cukup 10,000. Cumi no. Astaghfirullahalazim. Jadi lepas ni nak beritahu kat netizen, dah. Jangan duk sibuk. Kesian aku tengok kat artis tu. Apa nama tau. Aku ni bukanlah orang yang ni sangat pasal artis. Pening kepala dia. Dia nak nikah satu lagi. Jodoh pun dah pergi jumpa dah bini dia. Dah bincang. Dia bincang. Yang hampa sibuk supaya lelaki hampa. Apa? Dulu masa sakit. Dulu bini ni dah duk jaga apa semua. Kau dah kenapa? Terpaling jadi isteri pula. Hang isteri. Leman bukan isteri dia. Terpaling perasaan pula. Heran betul lah orang-orang ni. Hak ni duk ya apa? Ya. Jangan masa muka. Ya. Dah lah. Mana stand? Madu lagu. Ya. Apa ada satu? Boleh buat stand. Dah lama tak berjumpa, rindu rasa hati ingin ku. Lekat. Cantik. Boleh buat stand. Apa ni? Buka puasa makan tebuan kot. Cengih buka puasa makan tebuan. Saya buka puasa minum air sejuk lah. Saya buka puasa minum air sejuk lah. 2 hari je buka puasa minum air sejuk. Lepas sampai maghrib apa semua baru keluar mencari makan. Pilih bulu. Kan? Konon-konon awak ingat kami tak reti nak belah bini. Ingat kami tak reti nak belah madu. Ustaz yang reti belah madu. Awak, ustaz-ustaz je reti belah madu, kami tak reti. Kami pun reti lah. Awak nak kena blok Aku blok Betul. Sampai tak ada apa nak bercakap. Betul tak?
Kena blok. Macam tak apa. Dia kata cengih. Buka puasa makan tebuan kot. Tak apa lah lagu tu. Kita tahu lah itu. Kan? Dia nak berbahasa. Ni masuk-masuk. Duduk tak duduk nak jadi beruk maksudnya ni. Kena blok. Aku kena jaga keselesaan viewer aku yang lain yang duduk dalam ni. Dapat? Keselesaan viewer yang lain tu menjadi tanggungjawab aku. Mereka pun khidmat tengok komen. Lagipun buat apa aku simpan dalam live ni? Betul? Kalau aku simpan TikTok yang tak simpan aku. Macam ni baru betul ada tag screen. Hak lain semua sengap ya. Nanti tengoklah cumi macam mana. Kan? Percubaan untuk ni beberapa kali problem kan. Dia tak merezekikan macam tu. Doakan semoga dipermudahkan. Dia heran dia. Alamat pun tak jumpa. Alamat dia tak jumpa. Sembang tajuk apa malam ni? Tak usah kira tajuk. Kita kira kita ya. Tak usah kira tajuk. Masuk sembang ya. Saya jenis bukan dia jenis buka tajuk. Kita kan nak sembang. Pak Yu makin bagus ya. Terima kasih boy. Kita kena semakin bagus ya, insya-Allah. Macam saya beritahu lah mula tadi kan. Saya buat sebab terpaksa buat. Apa yang saya buat tuan-tuan tengok sebab terpaksa buat. Insya-Allah ya. Cumi dia typo. Tak sihat. Ya betul. Jika tak terpaksa saya tak buat. Okay. Untuk orang tua yang tunjuk pengajaran buruk dekat budak-budak memang sengaja nak rosakkan budak-budak ke? Awak tanya saya. Macam tu. Awak tanya saya ke soalan tu? Saya nak bagi tahu dekat budak-budak, kamu kena tegas. Kamu kena tegas dalam membela agama kita. Jangan biarkan orang melacurkan agama kita. Terutama orang kafir. Bila kamu orang Islam membenarkan orang kafir melacurkan agama hang memang biadab sebiadab-biadab. Apabila orang PAS, ustaz-ustaz PAS, ulama-ulama PAS mengiktiraf mimpi apa ni bala tu, maknanya memang hampa ni kurang ajar kan. Dia membiarkan mereka melacurkan agama kita. Jadi kita kena tegas dalam menegakkan Islam. Apabila ada orang yang tegas menegakkan Islam, barulah orang-orang kafir yang tak berani buat. Dapat? Allahumma salli ala Muhammad. Macam ni baru betul orang Islam yang berakhlak. Terbaik Pak Yu. Terima kasih. Sombong kuasa balas sombong kuasa balas sombong kuasa. Hang tak hati cakap Hang cakap pun tak ada maksud. Nak saya blok dia tak? Dia cakap ni macam Harry Fine ni, macam Harry Fine. Ambil kuda ke apa ni? Hang cakap dalam dunia hang. Geng, macam mana nak saya blok dia tak? Ambil apa ni? Mushroom tak boleh sembang dah. Tak boleh type dah kalau mushroom. Thank you Mat Just. Thank you follow. Hang kalau nak cakap, hang jangan halusinasi dalam ni. Kalau hang blok, hang takut, aku blok hang dulu. Aku blok hang dulu. Ambil hang. Okay. Alright. Nampak budak ni halusinasi. Kita blok buang Budak ni bagi dia hilang halusinasi dia. Daripada duduk dalam ni.
Dia baru kalah. Hang ni aku ingat hang kalah spin ke apa ni? Hang kalah main judi mesin handphone ke apa ni? Pelik dengar ni. Hang kalah judi hang nak buat hal tang ni. Dah belah. Ni mampus. Weh, koyak tak main tu. Sebelum blok buat gitu dulu. Weh, hampa aku blok dia lah. Macam tak tanya orang blok. Oh, dia pula jadi. Weh, orang kata. Kalau blok direct gitu. Tak best tak? Dia benar Pak Yu, tengok gaya tu sakit tu. Biasanya orang sakit cakap ni tu. Orang Kedah panggil tak ketahuan hala punca. Bercakap tak ketahuan hala punca. Yang betul komen betul. Dia cakap tu dia tak ketahuan punca. Itulah nama dia, tak ketahuan punca. Blok sini juga. Okey, aku blok. Minta aku blok tu. Simple ya. Aku tak mau nak semak-semak tempat aku. Asalnya kau tak mau orang salam. Benak ubi orang Kedah ada. Benak ubi ni berisi ya. Ni macam makan bir kuda. Tengok macam makan bir kuda. Larat yang orang halusinasi. Takkan kita nak repeat hantar apa masuk bukan tak tahuan punca tapi memang tak ada punca sungguh. Tapi tak ketahuan. Ramai je kalau spin. Isak jambu. Bir kuda. Kan? Ayat apa? Ni ayat. Asam boy. Bubuh itu. Tuang dalam ni. Bubuh ayat panas. Biar sat. Ayat asam boy. Ada 5 kasturi pula ni. Best. Macam beli kat kedai tu. Dia pun buat ayat ni, dia pun masak. Limau. Syok lah lain hampa bagi ni. Hampa ni macam lain macam buat main horror bagus kat aku. Kau sebab kita dah blok banyak dah. Weh, nanti hampa tengok ni aku punya video ni aku buat. Nanti hampa tengok. Dekat tube. Tentang isu dadah. Soda sama Pak Yus. Ni gula tak ada apa tak ada. Boh dia saja. Channel apa? Pak Yus DRT. Channel Pak Yus DRT. Sebenarnya saya semakin ke arah itulah. Memberi manfaat dan banyak kepada masyarakat. Bab tentang tok guru sesat, ulama sesat, ustaz sesat, saya dah rasanya saya dah perhabis. Rasanya tak ada benda saya tinggal dah. Setuju. Jadi saya dah habiskan dalam masa hampir 3 tahun ni. Nampak? Lepas tu hampa ambil lah semua bahan-bahan tu, hampa pilah bawa survive. Saya dah bagi. Hampa pula berjuang untuk agama. Saya nak bawa kepada masyarakat pula. Nak bantu masyarakat yang terlibat dengan masalah dadah, masalah sosial. Okey? Itu kerja saya. Tu memang hak benda saya dah ubat sebelum ni. Saya terpaksa korbankan. Tengok kerosakan akhlak terlalu dahsyat. Jenayah agama terlalu dahsyat berlaku di dalam politik. Jadi saya terpaksa tampil. Sebab tu saya kata, saya buat ni sebab saya terpaksa. Ikut-ikut saya tak ada masa saya nak layan. Kalau betul lah kita ni orang menega, mana boleh sembang politik? Mana boleh terlibat politik? Biasa bersifat berkecuali. Ini bukan masalah politik. Ini masalah agama. Ni bukan masalah politik, ni masalah negara. Betul?
Kita sedia maklum, orang politik akan sentiasa menipu. Janganlah kita biarkan diri kita ditipu. Dapat? Tetapi lagi dahsyat bila orang politik menipu dalam agama. Faham semua sekali? Jadi bila menipu dalam agama ni, agama kita siap bersekongkol dengan kafir, menipu agama kita. Dah lah hang penipu agama apa? Lepas tu hang bersekongkol dengan orang kafir, tipu agama. Biadab. Tu cerita dia. Tu yang kita biadab. Jadi tak boleh biar. Kena lawan walaupun nama dia Ustaz Azhar Idrus. Kan? Walaupun nama dia Hadi Awang. Apa saja jenama ustaz dalam PAS, semua ni kita tidak boleh biarkan mereka merosakkan, memperkotak-katikkan, merogol agama kita. Agama Islam adalah agama suci. Agama yang mulia. Hang nak jawab apa depan Allah esok? Bila hang tengok PAS iktiraf mimpi jumpa Rasulullah, hang nak jawab apa depan Allah esok? Hang nak jawab apa depan Allah esok? Bila hang tengok orang PAS mengiktiraf mimpi bala dan selain-lainnya lah, main ayat Quran, baca ikut Quran ikut mereka. Lepas tu gelak takbir lah, bagai lah. Tok Dalang dia kata terutama Taqiyuddin. Tak boleh. Kita tak boleh kata gitu. Kita tak boleh kata Taqiyuddin Syiah. Tak boleh. Dia tak pernah mengaku dia Syiah. Tok Dalang. Tu saya kena betulkan bulan puasa ni. Nampak tak? Kita tak boleh kata orang tu Syiah, Wahabi. Tak boleh. Dapat? Siapa yang Syiah Pak Yus? PAS. Razak. Slogan dia, susu galo, haraki dia, apa semua tu. Astaghfirullahalazim. Kan? Dia punya modul Syiah. Pak betul lah, yes. Pak. Tak boleh. Kita tak boleh kata orang Wahabi selagi dia tak mengaku. Kita tak boleh kata orang tu Syiah. Tapi ciri-ciri yang kita lawan tu, ciri-ciri tu. Nampak? Saya tegak. Saya ni takut hampir lagi hampak over pula. Nampak tak? Tak boleh. Dosa. Terima kasih Cumi. Tapi Pak Yu cakap PAS Syiah. Parti PAS ni memang Syiah. Dia bawa semua apa hak Syiah punya, maksudnya ajaran. Ajaran. Orang PAS bukan Syiah. Saya kasi beberapa kali saya beritahu. Kan beberapa kali Razak saya duk ulang. Sebab tu saya record. Saya post supaya benda tu boleh jadi rujukan. Faham tak? Parti tu. Dia bawa benda tu. Masjidul Am, macam tu, apa dia punya ni macam tu lah. Betul. Dia punya tu apa, dia punya modul semua Syiah. Slogan dia kepimpinan ulama tu Syiah punya.
Adakah orang PAS Syiah? Ada. Orang PAS bukan Syiah. Cuma be careful lah. Takut hampa jatuh cinta kat Syiah. Dapat? Jelas? Na'udzubillah. Razak. Dia kata PAS bukan Syiah, tapi Syiah tu tiru PAS. La ilaha illallah. Razak. Apa nak jadi dengan Razak ni? Razak ingat, Razak ni sembang dengan 2 orang dengan saya je ke? Ada 71. Mata memandang lagi Razak. Dia buat tak cerdik ke Razak ni? Dia boleh dia buat tak cerdik. Itu pelik. Orang kata apa? Cakap tak ada lesen. Cakap ni kena ada lesen, Razak. Dia bukan boleh cakap macam kartun. Ada kartun je nak. Jatuh bukit tak mati. Wiu kau. Faham tak? Diikut dah dia. Jatuh kena bom, meletup bom, berdebu tak mati. Dia macam tu, tu kartun. Dia kan jadi kartun. Nampak? Pemimpin PAS sendiri cakap, pemimpin PAS sendiri cakap dekat saya Pak Yus, Syiah tu banyak tiru cara aduh, ya Allah. Apa komen Pak Yus lah ni? Baru buka mata masyarakat. Banyak masyarakat banyak kuil haram satu Malaysia. More lah. Sebab tu dulu masa Sanusi bunyi, saya setuju dengan Sanusi masa tu. Lama dah. Apa Ustaz Kazim berapa 20 tahun dah Ustaz Kazim cakap benda ni. Hampa baru nak sembang. Kan? Kena dia buat sesuatu lah. Kerajaan pun. Bagi Pak Yus Sanusi okey? Okey cara dia. Okey cara dia. Okey kata okey kan dia meniusak. Pak. Apa yang tak okey? Kan dulu ada isu dulu masa Sanusi tegak. Kan? Dia cakap ikut undang-undang juga. Masa kuih dulu kan. Ustaz Kazim pun belum cakap lama dah, saya 20 tahun dah. Tengok Ustaz Kazim cakap apa pasal kuih dulu ni. Pasal apa orang yang tak ramai majoriti dia tapi rumah ibadah. Tak silap saya rumah ibadah non-Muslim ada 200,000 lebih. Rumah ibadah Islam ada 40,000 lebih. Tapi rakyat Malaysia Islam ramai. Sanusi cuma baca dia. Kita jangan intro. Kita nak bercakap, kita cakap benda yang betul-betul nak cakap. Kalau kata kita Sanusi cuma baca aja, itu troll. Nak cakap ni jangan membazir. Air liok mahal geng. Air liok mahal geng. Jangan kita duk membazir macam tu. Maksudnya macam you kata Sanusi cuma baca aja. So bazir ya? Air liok bazir ya. Bagi tahu apa kamu nak cakap. Kan? Iyalah, so kenapa you beritahu? Kenapa you nak beritahu balik Sanusi cakap macam tu? Kenapa you nak beritahu balik yang dia cakap macam tu? Untuk apa? Itu troll. Macam saya ulang kan? Itu troll. Dapat?
Saya ulang. Itu troll. Ketimbang tu troll. Thank you. Follow. Faham tak you? Terima kasih. Baziak. Sebab kita bukan kanak-kanak. Kita bukan budak-budak pasti, budak-budak tadika. Kita ada banyak cambahan yang kita sampaikan apa yang kita faham. Boleh jadi apa yang kamu faham tu memberi sesuatu yang manfaat, idea kepada kita. Nampak tak? Jadi kita jangan mengejek. Jangan troll, jangan mengejek. Sebab itu bukan level kita. Kena jaga standard kan? Standard kena jaga. Itu bukan level kita. Takkan hampa nak buat level walaun tu. Pastikan kita punya culture, budaya kita berbahas adalah bernilai. Jangan jadi macam dia. Mereka tak ada nilai sebab tu mereka duk troll lah, apa lah, masuk ketimbang lah, saya ulang. Dia tak ada nilai. Dan dia orang ni tak akan jadi apa-apa pun dalam dia, maksudnya parti tu tidak akan menjadi kerajaan dan tidak akan menjadi kerajaan yang baik. Dia tak ada. Jadi kita akan tentang lah daripada mereka menerajui negara. Well, Pak Yus tadi masuk live Januari. Pak Yus tadi masuk live Januari. Tak tahu, tak masuk. Ni saya buat live. Saya benar live. DJ Haris, thank you follow. Lagi 210,000 cetak screen. Sekarang pemimpin yang macam mana yang kita kena ikut? Yang mana pemimpin yang tu ikut? Ikut je. Bukan pemimpin yang macam mana. Siapa dia yang memimpin, ikut dia. Dalam Islam kena buat macam tu. Bukan pemimpin yang macam mana. Kamu tak boleh keluar daripada ketaatan. Biar betul Pak Yus. Apa yang betul? Mana ada? Saya pernah masuk. Betul tu Pak Yus. Siapa dia jadi pemimpin dalam Islam, wajib kena ikut dia. Hang tak boleh khuruj. Hang tak boleh keluar daripada ketaatan kepada pemimpin. Dia baik ke? Dia zalim ke? Dia jahat ke? Hang tak boleh keluar daripada ketaatan dia. Macam mana hang kena hormat mak pak hang? Ini tak. Siap kata pak hang jubuk ni. Bodoh. Dosa besar. Ada pula kata pak sendiri berjubuk. Ngeri takut. Betul tu Pak Is, terima kasih. Abang supporting parti mana? Parti mana-mana pun bagus kecuali PAS. Kau cakap pasal bagus lah. Parti mana-mana pun bagus.
Kan? Raksasa Islam masuk tulis baru. Memang. Raksasa Islam. Tak ada ciri-ciri Islam langsung. Aduh. Dapat? Soalan. Amanah bagus tak? Bagus? PKR bagus? Bagus? UMNO bagus? Bagus? Apa lagi? DAP bagus? Bagus? Parti boy? PAS tak bagus? PAS daripada hujung rambut sampai hujung kaki tak bagus? PAS tak bagus? Bersatu masih ada bagus lagi. Masih ada bagus. PAS tak ada? Daripada hujung rambut sampai hujung kaki tak ada yang bagus. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki tak ada yang bagus pada PAS. Han cari apa bagus PAS? Siapa boleh bagi tahu apa bagusnya PAS? Dia orang cakap parti PAS dipimpin oleh ulama Abayus. Sebab tu ulama jahat. Nampak. Wah, dia tengok aku minum ayam tak sat ni kot. Doesn't do not contain the sana. Aku tak buat salah lah. Dia tengok aku minum cawan, dia kata aku minum alkohol. Bodoh ti TikTok. Tang tu dah tak bagus dah. Sebab mereka terdiri daripada ulama-ulama jahat. Ulama su. Astaghfirullahaladzim. Dia bagus ni bukan tunggu jadi ulama. Jadi orang biasa boleh jadi bagus. Andai kata jadi ulama macam ulama PAS. Nak buat apa? Buat tokong. Bagus lah mana? Nampak tak? Tapi dari sokong PH yang sembang je lebih banyak tahu condemn je baik sokong PAS. So mana kata you tak ada pendirian. Sebab sebaik-baik manusia memberi manfaat. Bukan sebaik-baik manusia tu ulama. Bukan sebaik-baik manusia tu ustaz. Rasulullah beritahu sebaik-baik manusia, manusia yang memberi manfaat. Itu dah beritahu apa manfaat ulama tu. Okey, ulama PAS tu apa manfaat dia? Okey. Apa manfaat dia? Contoh hampa dalam ni kan. Hampa nak jadi macam Rasulullah kata tu. Manusia bermanfaat, buat benda baik, bantu orang.
tanam pokok, berniaga ke benda yang bermanfaat, membantu menyelesaikan masalah orang, bermanfaat. Bukan suruh orang bela dia, suruh orang sokong dia, bela dia. Hak tu orang bagi manfaat dekat dia, bukan dia bagi manfaat kat orang. Bagi kereta kat dia, bagi rumah, bagi bini 1, 2, 3, 4. Thank you follow. Jelas Dia tak tunggu jadi ulama nak bagi manfaat. Nampak? Ni dah lah ulama, lepas tu terlibat politik pula. Lepas tu menyemak tu. Mengaku ulama. Lepas tu dia punya toruk dia tu ustaz dia. Kalau Tok Guru Nik Aziz dulu, dia dah ada dah. Cakap hidup, jangan cakap mati. Kita jangan terdesak sangat sampai nak tunggang arwah. Jangan terdesak, hak hidup ni ada. Dapat tak? Dalam Islam tak boleh kan macam tu. Ikut Islam. Awak pun disuka sangat terdesak, pakai habis kawan tu jadi mayat, tak ada dah. Arwah dah kawan tu. Terdesak sangat. Banyak yang petak. Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Saja sembang-sembang Zat. Macam ni. Saya nak tanya sikit lah kan. Sembang-sembang lah pasal Tok Guru Haji Dewang. Kadang-kadang politik ni saya tengok dia macam yalah orang yang ilmu tinggi kan. Tapi pasal apa dia benda hak tak betul berlaku dalam parti dia tak mau nak tegur. Kan? Padahal dia orang yang berilmu. Tok Guru. Quran tak ada baris pun dia boleh baca. Kadang tu tanya-tanya kan. Siapa yang dia boleh jadi macam tu. Saya kalau boleh tak mau meluat lah kan. Tapi itulah dah macam tu. Macam mana Pak Yus? Hak mana yang boleh kita ubah? Ubah orang ke ubah diri dah? Ubah diri lah. Siapa kita nak petikai dia? Dia buat, dia tanggung. Kalau tak, saya tanggung. Jadi heran kan, dia ilmu tinggi, ulama, dia boleh jadi macam tu. Bukan nak kata meluat ke apa, tak. Bukan nak kata kita tak suk ke apa, tak ada. Hak benda betul kita cakap betul, tak betul cakap tak betul . Nang. Ramai je orientalis ahli hadis. Ramai je kapiak orientalis ahli hadis. Hafal Quran. Tak pelik pun benda tu. Tak pelik pun. Dia bukan pemerintah pun. Dia cuma ahli politik ya. Itulah tapi dia Sanusi macam Anwar Ibrahim. Kan? Tak penting pun nak fikir pecah kepala aku tu. Tak penting. Simple ya. tak dia mengaji lebih pada kita kot. Lebih pada orang rakyat-rakyat biasa ni. Hak tu hang lebih bukan dia. Hak tu hang yang boleh fikir lebih. Benda tu simple lah sebenarnya. Itu pilihan dia. Pilihan dia ke pilihan hang? Pilihan dia. Untuk fikir macam tu pilihan dia ke pilihan hang?
Yang dia fikir macam otak apa. Kira betul dengan salah sudah. Elok ikut, tak elok jangan ikut dah. Kalau usaha hati dia masuk neraka juga apa? Dia ulama. Macam-macam lah noh. Sampai bawah ni faham apa yang saya sampaikan kat bawah. Dia pecah kepala otak. Takkan dia rogol orang hang duk pening kepala, saya pening lah kepala pasal apa dia ni ada ilmu ke apa semua duk rogol orang. Takkan dia cakap ke tu? Tu lah. Dia rogol-rogol lah. Kalau dia rogol orang tak kira dia siapa pun. Salah dia. Betul ya. Tapi Ada, tu kadang ada. kita heran tu orang dia pendidikan tinggi. Ada orang-orang macam tu rogol orang. Ada. Tapi tu tak pelik pun pasal apa ni hang nak pelik. Dah okey dah okey. Nampak? Ha. Tak pelik pun. Salah atau tak salah? Tu lah. Cak dah betul. Dia salah. Walaupun dia ulama. Apatah lagi dia ulama scammer. Dia ulama scammer je pun. Tapi saya tak tahu ada kawan tu bagi tahu kat saya dia memang dia ulama. Siapa dia angkat dia atau nama apa tau. Tak tahu betul ke tak. Yusuf Hadrawi. Ha. Tak dah Dia kot. Yang recommend tu Anwar Ibrahim. Yang recommend dia tu Anwar Ibrahim. Dah. Jangan nak fikir sangat. Dia tu masuk surga ke neraka. Kita fikir kita ni. Ikut dia jadi si neraka. Kadang saya terfikir kadang saya malas nak bercakap kadang bab-bab politik ni, bab-bab semua ni pasal saya tak dapat apa pun. Dia. Aku tak sampai dapat dengan hang. Dah lah macam Pak Yus tak apalah, memang Pak Yus betul-betul macam fokus macam dalam bidang ni kan. Saya dengan kerja lain lagi nak fikir pasal ni mampu PR kata. Tak ada. Saya kan bidang macam mana Mazut ni. Mazut Pak Yus rajin duk cakap bab-bab ni lah. Apa bab yang saya cakap? Bab-bab politik. Mana saya memang politik. Saya suruh buat apa? Suruh dia apa? Rajin menyembang bab-bab macam ni. Mana? Apa? Hang bukan tahu lah. Tanya dia apa politik kan dia memang apa? Saya pun kalau tanya saya lebih-lebih memang saya tak tahu nak jawab kan. Boleh beza yang mana baik buruk semua tu kan. Hang cakap supaya takut apa nama hadiah awam masuk neraka. Ya. Pak Yu yang cakap tu hormat pemimpin. Betul? Pak Yu saya memang politik tapi akidah. Yes. Dia orang politik main akidah. Tapi banyak kadang ustaz-ustaz PAS kan, dia tak tegur pun. Geng-geng dia buat salah punya besar, kadang dia tak tegur. Ya, akidah dengan agama betul. Mana nampak tak? Duk jadi selaru ni. Bergaduh sama-sama Islam ni. Sama bangsa rakyat Malaysia ni. Punca daripada orang jahil ke daripada agama ni? Orang jahil. Orang jahil mana yang berbuat jadi-jadi? Orang jahil kita orang kot.
Hang tengok, hang cakap hang tak baik buat macam tu. Hang kata orang jahil, siapa orang jahil tu? Yang buat macam tu. Mana boleh tuduh sekat jarang? Tuduh dengan tepat tu. Okey, aku tanya, apa tujuan hang naik kotak? Saja sembang-sembang ni. Dia mana boleh saja sembang-sembang tu. Apa tujuan betul hang naik kotak? Tujuan apa? Betul ya, sembang-sembang bab-bab macam ni lah. Betul ke serius nak sembang bab ni? Betul ya. Apa benda yang nak sembang sebenarnya? Sembang tentang pendapat Pak Yus lah. Bab-bab macam saya cakap tadi ya. Adakah tadi aku jawab apa dia yang hang punya kerusingan, kegusaran tadi aku dah jawab ke ataupun tidak? Ada jawab, betul ya. Betul kan? Okey, yang kita duk telagah ni punca dia pada orang jahil tu orang agama. Orang agama. Orang agama yang buat kita telagah. Yang pertama orang agama yang tunggang agama. Yang kedua, orang yang tak tunggang agama berdiam diri. Mangsa siapa kita? Dia pun tetap dianggap mulia. Betul. Jadi buat kita gaduh dia apa? Betul. Esok nak jawab apa Allah esok dia ni? Dia pun tak tegur penjenayah agama sebab apa? Sebab penjenayah agama tu ustaz. Dia takut memburukkan nama ustaz. Sebab dia ustaz. Nampak tak? Sama je ustazah pun sama. Bias. Dia tak boleh macam tu kamu. Dia tak boleh keluar ayat. Tu ayat putus asa. Jangan layan walaupun taksub ni Pak Yu bagi depa pas semua betul walaupun terang-terang salah. Itu ayat putus asa. Putus asa mana boleh? Gomu tak gomu? Tu putus asa nama dia. Kita bukan jenis yang surrender macam tu. Thank you kan, 12,000. Kita bukan jenis. Betul Pak Yu. So, jangan keluar dah ayat tu. Haramkan keluar ayat yang macam tu. So, tak payahlah bimbang sangat. Dia nak masuk neraka ke syurga. Sepatutnya kita bimbang kita ni. Kalau ikut dia je masuk neraka ke syurga. Tu yang betul dia. Tu yang betul dia. Nak risau dia. Betul dia buat benda tak betul. Aduh, dah nak risau kat dia. Dia tu guru, dia dipilih neraka. Dia kan risau apa. Kadang-kadang kita heran ya Pak Yus. Heran siapa dia jadi macam tu kan. Saya pun nak cakap macam ni, kita pun bukannya baik sangat. Cuma dulu kita pun cari juga siapa bersetuju dengan saya. Dulu kita mengaji macam mana Rasulullah bagi tahu agamawan yang menyeleweng apa semua pilih dunia, ada agama pun pilih dunia, pasal pelik dia. Namun Allah Taala tak zalim, dia tunjuk ni orang dia depan mata hang pula jadi mengikut dia. Hang yang jadi mengikut dia. Kan? Kita mengaji dulu. Mana ulama orang agama boleh tak takut Tuhan? Kau pihak betul, dia tengok betul. Ada semua menjual agama dengan harga yang murah betul. Betul, jual agama dengan harga murah betul. Dahsyat. Bukan takat agama dia. Agama pengikut dia boleh jual. Tengok berapa paling tinggi dia dapat dengan menjual agama. Contoh dia jadi MP. Berapa dia dapat dunia?
Komen sikit kan? Berapa gaji dapat? Oh, jam habis aku tak tahu. Kau tahu tak? Tak tahu? Tak tahu. Kat bawah tak tahu? Ada 30,000. RM30,000 ke RM40,000 termasuk allowance. Okey. Kita tak jadi MP boleh dapat tak income je tu? Tak payah rosakkan akidah sendiri, tak payah rosak akidah orang. Boleh dapat tak RM40,000, RM30,000? Tenang je dapat, kan susah pun. Nampak tak? Mereka hanya nak RM30,000-40,000. Dia sanggup rosakkan akidah orang. Tu menjualkan agama dengan murah. Dengan harga murah. Pencen semua hidup. Lagi lepas bersara. Tapi pencen tak meningkat. Ada je pencen yang lebih meningkat. Sebab apa? Sebab dia nampak dunia macam tu kan. Sebab tu kata menjual agama dengan harga yang murah. Alah, satu penggal berapa persen ya? Bukan dapat penuh. Elong tak ikut. Gaji je. Mereka pilih duit dari nak bantu agama. Mereka rosak agama, dia bukan bantu agama. Demi untuk dapatkan undi, tuan-tuan, dia rosakkan akidah tuan-tuan untuk dapatkan undi. Nampak tak? Berat tau. Pergi duduk bawah tu. Dia pun tak ada benda nak sembang. Nampak tak? Allah Akbar. Okey, dia pun nak bantu agama dengan apa? Depa pilih duit dari nak bantu agama. Apa yang depa boleh bantu agama? Sudah dapat jawatan, boleh masukkan anak-anak beranak dalam majlis daerah. Itu je pun. Berapa sen je dapat? Berapa je income? Murah. Jual agama untuk dapat habuan dunia yang murah. Padahal ada lagi habuan dunia yang lebih mahal, yang lebih bernilai daripada jual agama. Banyak je benda. Cik je kopi je pun. Jual babavu ya. Ada pakai Lamborghini. Ada anak beranak mereka pakai Ferrari Lamborghini ada. Pakai hak kerajaan juga. Beli Mercedes pun kerajaan bukan mereka. Mereka merasa gitu Sebab apa? Limited pemikiran. Sebab mereka rasa tu yang paling besar. Limited. Habis tanya kat Melaka tu. Dia buat coconut shake. Berapa income dia sebulan? Kalah MP Melaka.
Silap kalah gaji pokok parlimen. Jual coconut shake kan? Kan? Duit habis atas jalan ni, tak ada apa pun. Astagfirullah. Dah lama tak berjumpa, rindu rasa hati, ingin ku bertemu. Allahu Akbar. Ya Puan Zainun. Alhamdulillah. Yang tu lah yang boleh kita kongsi kan. Tapi Alhamdulillah, saya rasa excellent, rasa best. Sebab bila saya terjebak lah dengan pok-pok politik ni, terutama dengan pok-pok PAS, yang syok ni tak nak kalah. Dia bukan nak beli sebab yalah, kita pun risau juga, takut kita buat silap kan. Betul kita sembang tadi kan. Tapi setakat ni Alhamdulillah, hak kita sampaikan benda tu betul kan. Benar, syukur lah. Sampai dia pun kata apa? Akhirat esok tahulah siapa betul siapa salah. Maknanya dia pun bukan lah. Dia pun mengaku kalah kat dunia, dia pun tak boleh menang. Pokok PAS ni, dia mengaku lah. Kat dunia ni hang boleh menang lah Pak Yus. Dunia, esok akhirat hantau lah. Tak kelakar. Dia pada kalah lah, bagi kalah lah. Dia surrender semua kata itu lah ni, komen dengan saya. Kat dunia hang gelak lah. Kat dunia ni hang boleh gelak lah. Maknanya dia pun memang tak habis lah. Habis point dah dia apa. Kau yang habis point. Tak tahu nak bidah macam mana. Tak ada. Surrender tu kira akhirat pula. Mana tak menang. Sebab tu saya tak bagi Gomu cakap macam tu. Sebab kita sedang meraih kemenangan. Gomu pun tengok komen-komen mereka dekat saya punya video. VTT semua. Kan? Habis. Kat Terengganu monyok belakang dah Pak Yus. 32-0. PN macam tak ada makna. Senasib dengan yang kosong je belakang sepi. Tak ada lah. Allahu Akbar. Habis dah, tak ada apa dah. Hancur. Namai? Dia ingat Tuhan tu, dia ingat Tuhan tu Tok Wan depa lah minta syurga tak? Kepala otak depa. Kau lagi. Ya. Ustaz Zaidus dengan Ustaz Bala. Level Ustaz Bala lagi tinggi daripada Ustaz Zaidus. Kita kena ingat, jika nak dibandingkan senarai Ustaz-Ustaz PAS,
tidak boleh berada lebih level dia daripada Ustaz Bala. Itu Macam ni tak ada kat TikTok. Saya bubuh kat standard Ustaz-Ustaz. Saya buka rumah biru, rumah merah. Benarlah memang jadi arang lah. Kalah jadi abu. Tak, salah siapa? Salah dia terangan tu lah. Salah pas lah. Tak. Salah pas lah. Antara rakyat Terengganu dengan PAS siapa yang bersalah? Soalan. Siapa boleh jawab? 32-0. Rakyat salah. Rakyat Terengganu sebab undi dan kuasa. Tak jelas. Sebab tu saya tak bagi Gomo cakap macam tu saat ni. Gomo cakap macam tu. Pasal apa nak bagi dia menang kepala otak apa? Bila masa dia menang? Merasa lah. Mendapat. Daripada tentu dah 5 tahun dah ada pencen. Setahun lah 5 tahun gaji. Macam? Dengan membuka 6 buah kedai telefon seluruh Malaysia dan 2 minimarket di KL. Alhamdulillah. Jelas semua harap. So berbalik pada siapa? Balik pada rakyat. Rakyat yang pilih. 32-0. Meloncat. 32-0. Allahu Akbar. Sekarang masalah kena tipu hidup-hidup. Kita takkan ditipu jika kita tak izin ditipu. Simple. Kalau kena tipu ni salah siapa? Salah sendiri ya. Bukan salah yang menipu. Salah sendiri. Kenapa kamu boleh kena tipu? Tadi macam air nama apa tak ni naik ni. Dia duk risau kat dia awang. Apa nak risau kat dia? Rupa dia awang nak dia pula. Awaklah dia buat macam tu. Awaklah dia buat macam tu. Kepala mana? Duk risau kat kawan tu. Itu pilihan dia. Saya tak ada nak pening-pening kepala otak macam hampa pak aku tu. Fikir masa dia. Perlu lah. Apa nak pening kepala untuk dia? Gaji dia dapat. Berapa penggal lah. Semua dapat. Risau apa? Dia takut dia masuk neraka. Fikir hang tu nak masuk neraka ke tak? Fikir masa dia apa?
Okay geng, kita jumpa pula live yang akan datang insyaAllah. Terima kasih teman saya kat sini insyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan dimudahkan rezeki. Assalamualaikum. I love you all. Bye-bye.